saya dengan pimpinan Kementerian Belia dan Sukan melawat untuk melihat khusus sedia ada TVET yang ditawarkan oleh KBS untuk belia keperluan khas. Kita lihat fasiliti yang kita ada, kita lihat tenaga pengajar yang kita ada dan sumber yang kita ada, dan keperluan pelajar belia yang memerlukan latihan. YB ambil tahu bagaimana pelajar-pelajar special education belajar dekat IKBTM tu cara yang bagus lah, sebab dia boleh buat improvement apa yang kurang. Bagi saya, selain daripada buat roti sini, dia orang ada buat sembah juga untuk business marketing. Berdasarkan pengalaman pengajar di sini, mereka nyatakan bahawa beliau OKU juga perlukan ruang untuk social, ruang untuk berkenalan dengan orang lain, interaksi itu sangat penting, dan mereka nak latihan untuk dapatkan skill komunikasi. Jadi KBS akan buat engagement selepas ini dengan khusus-khusus OKU yang kita ada, yang kita tawarkan. Kita nak dialog dengan ibu bapa belia OKU, kita nak dialog juga dengan tenaga pengajar. Kalau kita berikan mereka latihan untuk upskill semua, mereka akan jadi aset lah kepada KBS.